Mamu jadi pilihan di hati. Harga kampung rasa kondo, jimat dan berkualiti. Dari utara berkembang jauh ke seluruh negeri. Kopi ais Mamu, kopi ais Mamu. So guys, macam apa yang apa tengok, kami baru selesai set up booth kita di kawasan Lotus Chain dekat Melaka lah guys. Tapi apa pun kena cakap kat apa sebelum tu, sepanjang kami berjalan event-event sebelum ni belah utara, apa yang kami tahu, Penang memang top number one di hati kami. Sebab apa? Sepanjang kami beraksi adalah kawasan Penang memang paling sempoi yang kali. Tapi apa pun kita nak try kat Melaka, kawasan selatan ni, nak tahu padu tak padu orang Melaka, kita akan start pada esok. Kita akan tengok keadaan mereka macam mana. Padu tak padu orang Melaka, boleh lawan tak dengan orang Penang? Tapi sebelum tu kita nak beritahu, kita akan bawakan 3 jenis top menu: kopi, teh dan juga coklat. Sebelum ni coklat adalah penggemar di belah utara. So orang Melaka ni nak tahu mana satu, ada 2 pilihan, 3 pilihan senang cerita. So orang Melaka standby esok. Cuk. Kopi ais Mamu ikat tepi.